Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Bugis Siah Imtiaz kepada semua warga pendidik SME Bugis Siah. Tutorial pada kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk install, untuk dapatkan aplikasi dan penggunaan aplikasi penulisan manage hurai untuk kegunaan dan kemudahan kita semua. Baik, langkah pertama, guru-guru sekalian, untuk mendapatkan aplikasi seperti ini, sila pergi ke link yang telah pun saya kongsikan, iaitu linktree/SMA Bugis Siah. Jadi link ini harap dapat diingat dan disimpan sebab saya akan update aplikasi-aplikasi penting untuk kegunaan kita semua di link ini. Okay, jadi saya himpunkan di sini. Okay, jadi fokus untuk aplikasi pada kali ini, tutorial pada kali ini ialah aplikasi penulisan manage hurai. Okay, saya dah sediakan. Okay, bagi penggunaan aplikasi mobile, boleh klik pada menu aplikasi mobile penulisan manage hurai untuk iOS ataupun Android. Okay, bila kita klik, kita akan diminta untuk run app in browser ataupun install. Jadi salah satulah. Kalau run app in browser, guru-guru klik sahaja run app in browser. Okay, jadi nanti dia akan keluar, dia akan masuk kepada aplikasi. Okey, jadi bila kita dah masuk kepada aplikasi, untuk penggunaan kali pertama, sebagai satu kemudahan, kalau kita install apa-apa aplikasi, kita akan ada link, bukan link, ada ikon kan untuk kita mudah untuk kita akses. Jadi aplikasi kita pun kita boleh keluarkan ikon seperti ini. Okey, jadi bagaimana caranya? Okey, di bahagian aplikasi yang telah pun dibuka tadi, di bahagian kiri atas sekali ada 3 garisan kecil. Okey, jadi klik di situ. Okey, jadi ada about, feedback, share, app gallery dan juga add shortcut. Okey, jadi guru-guru klik sahaja add shortcut sekali. Okey, klik sahaja sekali, nanti akan ada ikon yang akan keluar. Baik, jadi untuk ikon ini, macam biasa kita gunakan aplikasi-aplikasi yang lain, kita tinggal klik sahajalah. Okey, untuk kita akses aplikasi mobile kita. Okey, baik. Jadi ini adalah aplikasi mobile penulisan manage hurai. Paparan menu yang telah pun dikemas kini untuk kemudahan. Baik, ada 3 menu di situ. Yang pertama adalah tulis manage hurai. Okey, kalau kita klik, ini adalah borang untuk penulisan manage hurai. Kita pilihlah tahun semasa, dan untuk pengetahuan semua, penggunaan aplikasi manage hurai kita gunakan pada tahun 2024 lah, bukan 2022. Jadi kita pilih nama guru daripada setara yang telah pun saya sediakan. Tajuk, isikan tajuk. Jadi untuk keseragaman, minta bantuan kerjasama daripada semua warga pendidik untuk menggunakan huruf besar semualah bagi tajuk. Okay, kemudian masa, isikan masa program, tempat, jenis pertemuan, mana yang sesuai. Okay. Kalau ada pengerusi, tulisan pengerusi, kehadiran, siapa yang hadir, siapa yang perlu hadir, turut hadir, siapa yang ada semasa bingkil ataupun taklimat tersebut dan yang lain-lain lah. Okay, jadi bila kita klik save, secara automatik akan dijana satu dokumen PDF untuk laporan manage hurai kita. Okay. Jadi di mana kita nak dapatkan salinan PDF laporan manage hurai kita? Okey. Kita terus pergi kepada menu yang kedua. Okey. Jadi menu yang kedua adalah analisa. Okey, jadi penulisan manage hurai, menu yang pertama dah selesailah. Okay, jadi saya rasa tak ada masalah untuk semua warga pendidik untuk mengisi borang penulisan manage hurai ini. Okay, untuk menu yang kedua adalah analisa. Analisa di sini saya asingkan untuk tahun, guru dan juga kategori manage hurai yang ditulislah. Okay, jadi ini adalah satu analisa pantas dan ringkas lah untuk kita lihat. Okay, jadi macam mana kita nak tengok. Okay, untuk tahun 2024, okay, kalau kita klik panjang ataupun klik jangan lepas, pada tahun 2024 kita dapat tengok di situ ada 6 laporan manage hurai yang ditulis.
pada tahun 2025 ada 13. Dan kalau kita klik pada bar pada bar dalam carta tu, kita akan dibawa kepada senarai minit curai yang ditulis pada tahun 2025. Okey. Ni di sort ataupun diasingkan mengikut tahun lah. Kalau 2024 dia akan paparkan minit curai tahun 2024. Okey, analisa laporan guru adalah guru yang menulis minit curai. Okey, jadi kalau kita lihat, okey, total minit curai yang ditulis oleh Ustazah Diana ialah 4, dan Ustazah Nasiah ialah 3, Ustazah Aimi 1, saya 2, Yusri 1 dan sebagainya lah. Okey. Jadi ini adalah minit curai yang telah pun dituliskan oleh guru-guru tersebut. Okey, yang ni analisa kategori minit curai. Okey, taklimat ada 9, bengkel ada 4, mesyuarat ada 3, bengkel ada 3. Okey, jadi ini adalah analisa keseluruhan, okey, pada tahun 2024 dan juga pada tahun 2025. Okey, baik, jadi itu adalah analisa ringkas. Untuk menu yang ketiga adalah senarai minit untuk kita cari dan kita dapatkan senarai laporan minit curai yang telah pun kita tulis. Okey, di sini saya asingkan. Yang pertamanya mengikut kategori minit curai. Okey, jadi kita lihat untuk taklimat ada 9 lah, contohlah. Okey, kita buka. Okey, dan diasingkan, saya sortkan, saya grupkan ikut tahun. Okey, untuk tahun 2024 dalam rekod ada 2 taklimat. Untuk tahun 2027 ada 7 taklimat. Okey, jadi kita boleh lihatlah kat sini apa taklimat yang kita nak lihat. Okay, sebagai contoh kita nak lihat taklimat libat urus co-curriculum. Okey, jadi ini adalah dia punya detailnya. Okey, dan di bawah sekali adalah muat turun PDF. Okey, jadi kalau kita klik pada link, kita akan dibawa kepada salinan PDF yang telah pun dijana hasil daripada penulisan minit curai kita. Okey, dan kita boleh download lah. Okey, kita download macam biasa. Okey. Jadi kalau seandainya jika setelah penulisan minit curai guru-guru tidak dapat link ataupun tidak dijana link untuk muat turun PDF, boleh hubungi admin untuk untuk kita adjust lah macam mana. Okey. Jadi yang pertama diasingkan mengikut kategori minit curai. Yang kedua senarai pegawai. Okay, jadi kita dapat lihat kat sini lah pegawai yang telah pun menulis minit curai. Jadi kalau kita nak tengok minit curai yang telah pun ditulis oleh Ustazah Nasihah sebagai contoh, okay, ini adalah minit curai yang ditulis oleh beliau pada tahun 2025. Okay, pada tahun 2025 sahaja. Okay, jadi untuk back kita klik semula nama dia, tengok Ustazah Diana Indah pula. Okay, pada tahun 2025 ini adalah senarai minit curai yang telah pun beliau tulis. Ustaz Yusri, ini yang ditulis pada tahun 2024. Okay. Yang ketiga, tab yang ketiga adalah diasingkan mengikut tahun minit curai. Untuk tahun 2025 kita lihat ada 13 minit curai, ada bengkel ada 2 minit curai bengkel, mesyuarat ada 3, taklimat ada 7 dan atas talian ada 1. Okey, jadi kita nak lihat, kita klik sajalah mana-mana tajuk minit curai yang kita nak dan kita akan dibawa ke ruangan detail seperti inilah. Okey, sama saja macam tadi. Cumanya berbeza, saya bezakan mengikut tahun, senarai dan juga kategori minit curai. Okey, baik, itu sahaja untuk penggunaan minit curai. Dan satu lagi button sebelum saya terlupa, di bahagian kanan bawah ada satu button bulat. Ini adalah pautan kepada dashboard Lucas Studio untuk analisa ataupun kita nak tengok senarai minit curai dengan lebih selesa lagi lah. Kalau di sini kita dapat tengok secara pantas lah. Okay, kita dapat tengok di sini nama pegawai yang telah pun menulis minit curai yang telah pun dituliskan, dan boleh terus download PDF di bahagian kiri sekali. Okay, jumlah minit curai terkini 19. Okay, dan kalau kita nak buat carian fantasi sini pun boleh. Okay, jadi ini adalah dashboard yang saya sediakan untuk kemudahan kita semua untuk akses dan juga menulis minit curai kita. Okay. Semoga aplikasi ini dapat memudahkan urusan semua
dan saya mewakili unit ICT mengucapkan selamat bertugas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.